Dia kata ada dalam riwayat, dalam hafalan, tetapi tidak ada dalam kitab. Dia akan buka pintu kerosakan yang besar. Maka sebab itu As-Suyuti menutup pintu ni. As-Suyuti tutup pintu ni sebab dia tahu pintu ni pintu kerosakan pada agama. Siapa yang buka pintu ni rosak agama. Orang yang duduk luar daripada bidang hadis, dia tak tahu benda ni. Kalau tuan-tuan buka kitab ilal, kitab ilal hadis, ciri-ciri hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Ibn Qayyim. Dan insya-Allah saya kira lah dalam 2 kuliah lagi, masuk hari ni 2 kuliah dan akan datang kita akan habiskan buku ni. Dan insya-Allah untuk sesi yang akan datang kita akan baca buku baru. Buku baru tu Abu Talhah minta supaya kita baca buku syarah hadis 40 yang saya tulis, yang mana syarah itu syarah yang ringkas, tapi saya akan cuba untuk syarah dengan terperinci lah hadis-hadis dalam yang ada dalam buku tu. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang banyak daripada hadis, insya-Allah. Baik, hadis memuji makanan itu ciri yang ke-40. Termasuk hadis yang batil adalah hadis-hadis berkenaan larangan memotong pohon bidara. Hadis ni ada dalam Sunan Abi Dawud, yang mana Syekh Al-Qaradawi membawanya dalam kitab dia As-Sunnatun Nabawiyah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah, yang mana Nabi SAW diriwayatkan sebagai bersabda, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Sesiapa yang memotong pokok bidara, maka Allah akan halakan mukanya ke neraka. Hadis ni Syekh Al-Qaradawi mengatakan dia masukkan di bawah sunnah. Sebab tu buku tu dia tulis As-Sunnatun Nabawiyah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah. Sunnah Nabawiyah sebagai sumber kepada pengetahuan dan sumber kepada ketamadunan. Jadi dia bawa masuk hadis ni untuk nak membuktikan Nabi ni menjaga environment. Nabi tak bagi rosakkan environment, dia kata. Bukan hanya hadis ni, banyak lagi hadis yang lain yang Nabi SAW larang kita ni cemarkan environment. Antaranya juga ialah Nabi tak bagi buang air dekat jalan dan di bawah teduhan. Mana-mana tempat yang orang berteduh, mana-mana tempat yang orang lalu lalang, jangan pergi buang air kat situ. Kan Nabi dalam hadis Nabi sebut ittaqu al-la'inain, kan? Takutlah kamu kepada 2 golongan yang dilaknat. Sahabat tanya, wa man la'inain? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim, iaitu orang yang buang air fi tariqin nas, di jalan-jalan manusia. Dia tahu orang lalu kat situ, dia pergi buang kat situ. Dia merosakkan environment. Wa fi dhillihim, dan di tempat orang teduh. Zaman dulu kan, ialah bukan zaman dulu, sekarang ni pun sama lah. Saudi ni, Hijaz ni padang pasir lah. Jadi bila ada pokok, ia adalah satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar, orang boleh berteduh bawah tu. Katalah orang pergi buang air kat situ, kan? Kita elok-elok nak berteduh, tengok-tengok ada kat situ ada najis. So dia jadi macam tak syok kan. Jadi dia merosakkan environment. Tapi hadis yang Nabi SAW larang potong pokok bidara ni, Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang sahih. Sebab itu Imam Ahmad kata tiada hadis sahih berkenaan dengan tajuk ini. Maksud tak ada hadis yang sahih, yang ada dhaif. Al-Uqaili kata tiada hadis sahih berkenaan memotong pohon bidara. Tak ada hadis yang sahih. Walaupun begitu, sebahagian ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya mencapai tahap hasan. Pasal apa mencapai taraf hasan? Dia kata sebab jalannya banyak, jalurnya terlalu banyak, yang mana jalur itu menguatkan antara satu sama lain.
Nampak? Baik. Ini membuktikan kepada kita dakwaan orang yang kata Albani ni sikit-sikit nak dhaif, Albani ni sikit-sikit nak dhaifkan hadis. Tak betul. Kerana ada hadis yang ulama dulu mengatakan dhaif, Albani kata hasan. So kita kena berlaku adil lah. Saya bukanlah nak bela sangat, sebab saya pun bukanlah pentaksub. Saya, kalau saya secara peribadi lah, bila Albani kata hasan, saya akan letak tanda soal dulu, kena kaji balik. Kerana kadang-kadang Albani ni bila dia kata hasan, dia melihat kepada zahir, dia tak melihat kepada ilal yang tersembunyi, penyakit yang tersembunyi di balik hadis. Tapi kita maklum, hadis, penilaian hadis adalah ijtihad. Boleh berbeza pendapat dalam menilai beberapa hadis, boleh beza pendapat kerana itu adalah ijtihad. Nak menentukan hadis itu sahih ke, hasan ke, dhaif ke, ijtihad. Tetapi setiap ijtihad memerlukan kepada bukti. Nak kata sahih, bawa bukti. Nak kata hasan, bawa bukti. Kalau tak cukup bukti, dhaif. Okey? Tapi tak boleh kata ada dalam riwayat, dalam hafalan, tetapi tidak ada dalam kitab. Yang tu tak betul. Memang kemungkinan tu ada, siapa pun tak nafi kemungkinan tu ada. Tapi kemungkinan kekal kemungkinan. Dulu dah saya sebut, kemungkinan kekal kemungkinan. Kemungkinan tak boleh jadi dalil, kemungkinan tak boleh jadi bukti, kemungkinan boleh untuk menolak bukti. Kita belajar dalam undang-undang, bila satu orang tuduh orang lain dengan satu tuduhan, hakim akan minta apa? Bukti. Betul? Hakim akan minta bukti. Pasal apa hakim tak kata, okey, tuduhan ni pun nampak macam tak mustahil kot, mungkin lah engkau buat, engkau pun bukan maksum, tengok muka pun muka, memang muka curi ni. Okey lah, okay, aku terima lah. Mana boleh macam tu semua orang nak tuduh orang lain. Mungkin tak boleh jadi bukti. Jadi macam mana nak menafikan kemungkinan? Itu yang dia minta alibi. Betul? Betul ya sebutan? Alibi. Lebay juga eh? Alibi, kan? Itu yang dia minta alibi. Pasal apa dia minta alibi? Untuk menafikan kemungkinan dia melakukan jenayah dengan bukti dia berada di tempat lain waktu jenayah tu berlaku. Itu nak menafikan kemungkinan. Tapi bila mana alibi tak ada, bila alibi tak ada, boleh terus jadi sabit kes ke? Tak sabit. Kena cari bukti lain lah untuk kata dia buat. Ini dalam undang-undang. Begitu juga dalam hadis. Tak boleh kata simply kata, iyalah hafalan dalam kepala imam-imam ni lebih banyak daripada apa yang ada dalam kitab. Kemungkinan ada, dan kita tak nafi benda tu. Bahkan kalau kita nilai, tengok tafsir ulama-ulama hadis ketika membicarakan tentang hadis yang banyak yang dihafal oleh Imam Bukhari kata apa? Aku pilih dalam Sahih Bukhari yang 4,000 ni, aku pilih daripada 600,000 hadis. Aku pilih Imam Bukhari itu hafal 300,000. Yang dia tak hafal lagi 300,000. 200,000 tak sahih, 100,000 sahih yang dia hafal. Tapi yang dia bawa masuk cuma 4,000 kalau nak buang yang berulang. 4,000 je, 4,000 lebih. Mana lagi yang beratus ribu? Ulama hadis dulu tafsir. Imam Ahmad kata aku hafal 1,000,000 hadis. Uish, bila tengok dalam musnad tak sampai pun 20,000 je. 20,000 lebih je. Mana lagi 80,000? Kalau 80,000 baru 1,000. 980,000 mana lagi? Adakah kita nak kata agama ini banyak telah lenyap? Tak. Kalau Imam Ahmad sampai 1,000,000 hadis, dia bawa masuk dalam musnad 20,000 lebih, dan ada riwayat dalam musnad yang mengatakan Imam Ahmad sebut pada anak dia, mana-mana hadis yang mungkar jangan bawa masuk. Yang mungkar, yang terlalu dhaif, yang palsu jangan bawa masuk. Maksudnya apa? Yang hilang tu kebanyakannya palsu, mungkar. Kalau sahih,
dia hanya sanad, tetapi matanya telah datang dalam riwayat yang lain. Kerana kadang-kadang satu hadis ada 100 sanad, satu hadis ada 40 sanad. Ini yang disebut oleh Al-Iraqi, ini yang disebut oleh Al-Imam Nawawi, ini yang disebut oleh Az-Zarkashi. Baihaqi kata apa? Yang sejuta itu bukan semua kalam Nabi, termasuk kalam Nabi, kalam sahabat, kalam tabi'in. Maka tak heranlah kalau beratus ribu yang ada dalam simpanan dada imam-imam terdahulu. Bukan hanya hadis, tetapi termasuk kalam sahabat, termasuk kalam tabi'in. Bukan hanya satu, bukan hanya matan berbeza yang beratus ribu tu, satu matan yang sama, satu teks yang sama, tapi sanad berbeza. Kalau kita buka ruang ni, semua orang boleh dakwa. Kalau kita kata oh, kemungkinan tu boleh jadi hujah, semua orang boleh dakwa. Syiah umpamanya, dia boleh dakwa, dia kata saya sebenarnya hadis ni memanglah tak ada dalam kitab, tapi ada dalam dada imam terdahulu yang diriwayatkan sampai kepada guru saya. So macam mana kita nak nafi? Dia akan buka pintu kerosakan yang besar. Maka sebab itu As-Suyuti menutup pintu ni. As-Suyuti tutup pintu ni sebab dia tahu pintu ni pintu kerosakan pada agama. Siapa yang buka pintu ni rosak agama. Maka dia tutup. Dia kata mana-mana orang yang membawa mana-mana riwayat yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab, maka riwayat itu palsu. Terutamanya apabila ulama-ulama hadis yang sebesar Al-Hafiz. Apa Al-Hafiz? Al-Hafiz maksud dia mengetahui sebahagian besar hadis. Bila dia kata tidak ada asal, hampir pasti memang tak ada sanad. Ni imam-imam hadis, orang yang duduk luar daripada bidang hadis, dia tak tahu benda ni. Kalau tuan-tuan buka kitab ilal, kitab ilal hadis, kadang-kadang dengar sanad, ada sanad, dengar imam dengar sanad, Abu Hatim dengar sanad, anak dia tanya, sa'altu abi, aku bertanya ayahku tentang hadis fulan daripada fulan daripada fulan daripada fulan. Ayah dia kata, hadzal hadis ataupun hadzal isnad la yaji, sanad begini tidak datang dengan cara ni. Ada sanad pun kena kritik. Dia kata tak mungkin sanad ni datang macam ni, sebab perawi ni tak pernah dalam hidupnya meriwayatkan daripada guru yang ada dalam sanad ni. Ajaib, kerana mereka mumarasah, mereka hidup dengan hadis. Hadis telah menjadi darah daging. Macam pomen lah yang pakar-pakar ni dengar bunyi je, skru ni tak cukup. Kita pun heran, hang jangan main-main, hang dah buka semua enjin ke? Hang jangan lawan aku, laku pomen. Hang duk jadi pensyarah surah. Macam pensyarah juga, buka-buka assignment, dia tahu dah plagiat ke tak plagiat. Sebab tu bidang dia, betul tak? Dia tahu dah plagiat tak plagiat, cuma nak bagi fail dengan tidak aja. Tu bidang dia. Bukanlah dia nak dabik dada aku tahu semua benda dah. Tapi pastikan agama ini ada tuan dia. Kita nak bela orang, ya kita tak sayang tokoh tu, dia banyak sumbangan dalam agama, tapi salah tetap salah. Ini yang disebut oleh Az-Zahabi ketika dia menilai Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Dia kata apa? Dia kata Qatadah ini orang hebat, tetapi tetap juga ada kesilapan. Cuma dia terlibat dengan mazhab Qadariyah disebabkan dia nak membebaskan Tuhan daripada sifat-sifat makhluk, nak menyucikan Tuhan daripada segala kekurangan, tetapi sumbangannya terlalu besar. Ini disebut oleh Zahabi. Sebab tu tuan-tuan, saya menulis, sebenarnya malas saya nak tulis, banyak je kerja lain. Saya tulis 11 muka surat 3 hari tuan-tuan. Saya tanya bini saya, pukul 4 pagi saya tidur, bangun subuh pun lebam mata, tak cukup tidur. Tapi kenapa saya menulis? Bukan saya nak glamour sangat, letih kan jadi glamour ni. Nak pergi makan kat KFC pun segan, orang tengok je, tak boykot pula. Kan letih jadi glamour ni.
Dan nak cakap benda pun jadi bahaya. Kadang-kadang kita nak cakap, terlepas cakap kita risau jadi glamour ni. Sebab banyak benda yang saya sebut dah disebut orang dulu. Orang dulu tak kena kecam saya kena. Tapi kita memikirkan tentang agama ni ada yang perlu dipelihara. Mensahihkan hadis, memelihara hadis, melangkaui aliran pemikiran, melangkaui mazhab. Melangkaui mazhab, melangkaui aliran pemikiran, melangkaui isu Wahabi atau Aswaja. Lebih daripada tu, pastikan bila kita nak bercakap sesuatu dalam agama, kita memegang tanggungjawab. Kita akan jawab di hadapan Allah. Ya Allah, ini yang aku sebut dalam agama. Kalau tak betul, aku rela untuk dipertanggungjawabkan. Jangan ingat nak bela tokoh kita je.